Pramugara Malaysia Airlines Hafiz Al-Bukhari Zulkifli yang sebelum ini dilaporkan berada dalam keadaan kritikal akibat kanser kolon tahap 4 telah menghembuskan nafas terakhir. Berita pemergian Allahyarham dikongsikan oleh penyanyi yang juga bekas pramugara Zarul Umbrella menerusi satu hantaran di akaun Instagram miliknya. Sebelum kita teruskan, marilah hadiahkan Al-Fatihah buat Allahyarham. Sebelum ini, Zarul pernah menemu bual Hafiz Al-Bukhari menerusi program audio siar Borak Dalam Geli selepas Allahyarham menjadi perhatian di media sosial kerana sikap ramah dan layanan baiknya terhadap jemaah haji serta umrah. Selamat jalan sahabat, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas rohmu, menempatkanmu di kalangan hamba-hambanya yang beriman. Al-Fatihah, katanya. Terdahulu, sepupu Allahyarham Hani Mishan memaklumkan menerusi satu hantaran di platform Threads bahawa Hafiz Al-Bukhari berada dalam keadaan kritikal. Allahyarham mendedahkan dirinya menghidap kanser kolon tahap 4 pada 27 Ogos tahun lalu.